Assalamualaikum and welcome back guys. So hari ni aku ada plan nak buat satu siri baru about types of people. So for this video I will be doing types of parents. Let's go. The first one will be the cool kid. Okay, this type of parent ramai assume yang ibu bapa jenis macam ni dia tak kisah pasal anak dia. But from my opinion, ibu bapa jenis macam ni dia bukan tak kisah, but dia more to tolerate and cuba faham situasi anak dia. And dia faham lah zaman remaja nak tu, nak ni, nak pakai tu, buat banyak masalah. But dia orang still akan marah anak dia if anak dia buat salah, and akan hukum or anything. So actually dia orang kisah, but dia orang try to act cool. So yeah. Number 2, the general. Mak, Ashraf keluar dulu. Arif, duduk jap. Kenapa ni mak? Nak cepat dah. Sebab kawan dah sampai dah. Mak cakap apa? Dawau, duduk. Duduk. Duduk sekarang. Okey, sebelum kau keluar, mak nak tahu kau keluar dengan siapa. Nak pergi keluar dengan Arif, Miss Bun, Syuib dengan Azhar. Kenapa mak? Sekarang mak nak kau tulis kat kertas tu nombor IC bapak dia, IC mak dia, nombor telefon bapak dia, telefon mak dia, telefon dia, dengan mak nak nombor IC setiap ahli keluarga dia. Kalau tidak, kau jangan keluar. Faham? The third one is the prison officer. Mak, nak keluar jap tau. Nak keluar? Tak boleh. Bahaya. Tahu tak, kat luar tu kan ada paku, ada ular. Nanti kena sengat, nanti sakit, traumatik macam mana? Mak juga risau. Jangan keluar, duduk rumah. Number 4, the first grade. Ashraf, kenapa tak nyambut mak panggil? Mak. Kan mak dah kata, kau nak tahu kenapa kau sakit ni? Kau nak tahu kenapa kau pada pening ni? Kau nak tahu kenapa? Sebab kau banyak makan gula-gula. Itulah mak dah cakap suruh makan nasi. Kau buat apa? Makan gula-gula. Kan dah sakit pada muka. Ya mak. Kenapa? YouTube video lagi. Mak dah cakap apa? Kalau kau buat YouTube video ni semua, nanti kau tahu apa jadikan kau? Kau kena cancel, tahu tak? Kau kena cancel. YouTube video ni mak ada baca kat Facebook, boleh kena cancel. Kau buat lagi. Mak tak nak tengok kau buat benda-benda di sini lagi. Number 5, the detector. Okay. Ashraf, duduk. Sayang, duduk sayang. Bapak nak mula daripada hari ini, bapak nak tengok semua anak bapak cakap bahasa Inggeris. Kalau korang tak cakap bahasa Inggeris, bapak tak akan layan. Bapak tak akan dengar apa korang cakap kalau korang tak cakap bahasa Inggeris. Faham? Apa? Esok Ashraf nak keluar dengan kawan Ashraf tau. Sayang, dengar bunyi lalat tak? Ada bunyi lalat ni. So, what if kita buat balik dekat parent kita apa yang dia buat kat kita? Ashraf, abah nak kau siapkan kerja rumah kau, lepas tu kau basuh kereta abah Ada dengar macam something tak? Lalat kot. Kau orang biadab sekarang? Siapa ajar kau macam tu? Bukan aku kan? Kau jangan buat benda tu lagi Sabar kan kau. So guys, aku rasa sampai sini je video tentang types of parent. So motif sebenar aku bukan untuk memalukan ibu bapa sesiapa, but actually nak korang really know korang punya parents, and no matter how korang kena appreciate them because diorang telah besarkan kita. And aku berani cakap yang parents aku tak cool sangat, but tak garang sangat, but diorang dah bagi apa yang aku perlukan instead of apa aku mahukan. So if korang suka video ni, don't forget to leave a like and subscribe. And one more thing, jangan lupa komen dalam video if korang ada idea untuk video seterusnya. And that's it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia.